Kami dah beli mainan Poppy Playtime bab kelima. Dan kita akan potong mainan ni tepat pukul 3 pagi. Kita ada mainan Hagi-Wagi. Dia hampir makan kau orang. Kita juga ada mainan Kisi-Misi. Peliknya, kenapa dia menangis? Mainan Lembut Lili. Aku tak suka Lily. Dia sangat bahaya. Kita juga ada mainan Giblet. Hati-hati, Giblet. Kau hampir terkena kami. Tapi kawan-kawan, kita juga ada mainan lembut yang paling bahaya. Prototype. Kawan-kawan, aku cadang kita mula dengan dia dulu. Sesuatu sedang berlaku. Kau orang takkan dapat buka mainan aku selagi tak dapat 15,000 tanda suka. Kawan-kawan, kau orang nampak tak? Andre dah dirasuk prototype. Nampaknya dia tak nak kita buka mainan dia. Kawan-kawan, tolong tekan butang suka dan kita akan tahu apa yang ada di dalam. Sementara itu, aku cadang kita pilih mainan Kisi-Misi. Kebetulan dia sedang menangis. Jom kita tengok kenapa. Okey. Kawan-kawan, aku cadang kita buat belahan pembedahan tepat pada perut mainan ini. Kawan-kawan, memang ada sesuatu dalam mainan ni. Ada cangkuk di sini. Tarik ia keluar. Tak bolehlah. Nampaknya ada sesuatu yang sangat besar di dalam. Ataupun ia cuma tersangkut. Kawan-kawan, tengoklah ni. Di dalam mainan ini ada sangkar sebenar. Dan di dalamnya ada satu lagi mainan Kisi-Misi. Dia menangis sebab dia dikurung dalam sangkar, berkunci dan dirantai. Kisi-Misi, kami akan tolong kamu. Tapi macam mana nak tolong? Kita tak ada kunci untuk mangga ni. Mari kita cari dalam mainan ni. Okey. Ada pemegang di sini. Hebatnya kawan-kawan. Tengok ni. Ini satu kotak penuh gula-gula kapas daripada Kisi-Misi. Aku suka sangat gula-gula kapas, terutamanya perisa strawberry. Jom kita rasa. Jom. Bau dia sangat sedap. Okey, jom. Ini rasa strawberry. Dah lama aku impikan benda ni. Sekejap. Kita dah terganggu dengan makanan sekarang. Kita kena tolong Kisi-Misi. Letak benda ni ke tepi. Jadi, di mana kuncinya? Kisi-Misi, jangan menangis. Kami akan bebaskan kamu tak lama lagi. Andre, tengok ni. Air mata Kisi-Misi dah cairkan gula-gula kapas tu. Dan ada magnet di dalamnya. Tapi, untuk apa magnet ni? Tak tahu. Tapi jom kita simpan dulu. Mana tahu kita akan gunakannya nanti. Okey, aku ada jumpa sesuatu di sini. Kawan-kawan, tengoklah ni. Ini permainan papan bedah. Di dalam tapak tangan Kisi-Misi ada kunci berwarna hijau. Mangga hijau yang sama ada pada sangkar itu. Ini bermakna kita kena keluarkannya entah bagaimana. Biar aku cuba. Evgen, kau okey tak? Kalau tak hati-hati kawan-kawan, mainan ni betul-betul boleh terkena renjatan elektrik. Aku ada idea. Bagaimana kalau kita cuba goncang kunci ni keluar dari mainan ni? Okey. Tak bolehlah. Tengok, ada penyepit terjatuh. Kemungkinan besar kita kena guna alat ni untuk ambil kunci tu. Okey? Nampaknya kita kena berhati-hati juga dengan penyepit ni. Okey, kawan-kawan, kita kena fokus. Okey, dengan sangat berhati-hati, kita sepit. Kawan-kawan, kita dah berjaya. Kita dah dapat kunci hijau tu. Kisi-Misi, kami akan tolong kamu. Kisi-Misi, sekarang kami akan tolong kamu. Okey, jom kita bebaskan dia daripada rantai ni. Tapi kita takkan berjaya. Ada mangga merah di sini. Maknanya kita kena cari satu lagi kunci. Dan ia juga berwarna merah. Tapi di mana kita nak cari? Tak tahu, tapi ada sesuatu lagi dalam mainan ni. Mungkin kuncinya ada di situ. Jom kita keluarkan. Okey, biar aku cuba goncang saja. Okey. 1. Apa ni? Tak tahu, tapi ia nampak seperti sejenis pasu
dengan cecair hitam. Tengok, ada sesuatu yang bergerak di dalam. Bagaimana kalau itu kuncinya? Aku kena gigit dengan jerung kecil. Afghan, tolong aku. Jerung ni hampir gigit putus jari aku. Aku takkan masukkan tangan aku ke dalam tu lagi. Aku pun tak nak. Tengok! Ada joran dalam sangkar ni. Aku tak perasan tadi. Jom kita tangkap jerung ni. Tunggulah dulu dengan aktiviti memancing kau tu. Aku ada idea yang lebih baik. Kita kan ada jumpa magnet ini tadi. Bagaimana kalau kita ikatkan magnet ni pada joran kita dan kemudian kita masukkan ke dalam akuarium dengan tenang. Dan jika ada kunci di dalam, kita pasti akan menemuinya. Idea yang bagus. Dan jerung tu pun takkan dapat serang kita. Oh, Setakat ni tak ada apa-apa. kau dengar tak? Nampaknya ada sesuatu yang tersangkut. Ini dia, kunci merah. Kawan-kawan, kita berjaya perdayakan jerung tu. Okey, bagi kunci tu. Kita kena selamatkan kisi misi. Okey. Tolong aku. Kisi misi, kamu dah bebas. Спасибо, мистер Дру. Tengok, dia mula menari kegembiraan. Kawan-kawan, jom menari bersama kami. Kisi misi dah melompat pergi ke tempat lain. Lagipun, dah tak ada apa-apa lagi dalam mainan ni. Jadi, jom kita pilih mainan seterusnya. Jadi, siapa yang patut dipilih? Kita ada mainan Huggy-Wuggy, mainan Lily, mainan G-Blade dan juga prototipe yang jahat dan menakutkan. Tapi buat masa ni, kita tak boleh buka mainan ni lagi. Kita kena dapatkan 10,000 tanda suka lagi. Dan selepas itu, barulah rantai ajaib ini akan hilang. Jadi jika anda masih belum menekan butang suka, tolong lakukan sekarang juga. Seterusnya, mainan yang akan kita buka ialah... Aku cadang kita ambil Huggy-Wuggy. Lagipun kawan-kawan, aku rasa macam ada banyak benda menarik di dalam Huggy-Wuggy. Jom kita buka. Okey. Okey, jom kita cuba cari sesuatu. Ada sejenis beg di sini. Kawan-kawan, tengok ni. Ini beg galas Huggy-Wuggy. Menariknya, apa yang ada di dalam? Jom kita tengok. Aduh, kawan-kawan, Huggy-Wuggy hampir gigit tangan aku. Nampaknya kita tak boleh selongkar beg galas ni dengan mudah. Or mungkin kita kena alihkan perhatian dia atau perdayakan dia. Itu satu idea. Jom kita letakkan tuala di atas beg galas ni. Jom! Op! Nampaknya cara ni tak menjadi. Dia makan tuala tu dan jadi lebih marah. Bagaimana kalau kita jangan buat Huggy-Wuggy marah? Sebaliknya, cuba pujuk dia. Jom kita usap dia dan cakap perkara yang baik-baik pada dia. Huggy-Wuggy baik. Huggy-Wuggy mesra. Huggy-Wuggy bagus. Tengok, Huggy-Wuggy nampaknya dah jadi baik. Aduh, dia cuba gigit aku lagi. Jom kita minta kawan-kawan tulis komen yang baik-baik supaya Huggy-Wuggy jadi baik. Ya, kawan-kawan tulis di ruangan komen sekarang seperti Huggy-Wuggy hebat, Huggy-Wuggy baik, Huggy-Wuggy adalah yang terbaik. Tengok, komen pertama dah masuk. Dan Huggy-Wuggy sukakannya. Tengok betapa dia tersenyum. Okey, kawan-kawan, aku akan cuba buka dengan berhati-hati. Okey. Ada bertih jagung biru daripada Huggy-Wuggy di sini. Jom kita rasa. Mesti ia sesuatu yang luar biasa. Rasa yang sangat menarik. Ada sesuatu yang istimewa tentang benda ni. Kawan-kawan, bertih jagung ni ada rasa karamel meletup. Nampak tak bunga api yang keluar dari mulut kami tadi? Kejap, tunjuk lidah kau. Lidah kau dah jadi biru. Kau pula tunjuk. Haha, lidah kau pun biru juga. Sama macam Huggy-Wuggy sendiri. Tapi janganlah makan terlalu banyak. Nanti kita boleh bertukar menjadi Huggy-Wuggy yang sebenar. Lebih baik kita tengok apa yang ada di dalam mainan ni. Adakah ini botol? Kawan-kawan, tengok ni. Ini air limun Huggy-Wuggy. Dan ia juga berwarna biru. Aku tak pernah tengok benda macam ni. Jom kita cuba. Jom!
Bau dia macam Sprite. Tapi rasa dia jauh lebih sedap. Ya, memang sedap sangat. Tapi aku ada idea macam mana nak buat ia lagi sedap. Jom kita masukkan bertih jagung berperisa karamel meletup. Mesti jadi gempak gila. Idea yang bagus. Jom! Hah? Dah buat jadi lagi sedap ke? Tengok tu, air gas langsung tak tinggal. Aku pun tak sangka kesan dia macam ni. Tapi pancutan air tu tadi memang gempak. Betul tu. Pancutan tu memang gempak. Okey dah, kemas ni. Jom tengok apa lagi yang ada dalam mainan ni. Okey, tengok ni. Ini macam botol kecil. Kat sini tertulis potion pembesar. Maksudnya kita boleh titiskan potion ni pada sesuatu benda dan benda tu akan jadi gergasi. Apa kata kita titiskan pada mainan Huggy-Wuggy? Nanti dia akan membesar dan semua barang yang ada di dalam dia pun akan jadi besar gila. Boleh pakai juga idea tu. Okey. Aku rasa ni dah cukup. Menjadilah! Kita dah ada Huggy-Wuggy gergasi! Jom tengok apa yang ada dalam dia! Huggy-Wuggy dah hidup semula! Huggy-Wuggy ni raksasa paling bahaya. Kita takkan mampu nak lawan dia. Kita kena fikirkan sesuatu. Kena cari jalan untuk kalahkan dia. Kau ada idea tak? Satu pun tak ada. Kau pula ada idea tak? Huggy-Wuggy, jangan makan kami! Kami tak sedap. Kisi-misi? Kisi-misi, belasah dia. Kisi-misi baru saja kalahkan Huggy-Wuggy! Huggy-Wuggy dah bertukar semula jadi mainan. Terima kasih, Kisi-misi. Kawan-kawan, bayangkanlah. Kita dah tolong Kisi-misi dan Kisi-misi pula selamatkan kita. Gempak gila. Yang tinggal daripada Huggy-Wuggy cuma satu mainan ni saja. Dan lagipun, ia kosong sepenuhnya. Jom kita pergi pilih mainan seterusnya. Kawan-kawan, kita ada beberapa mainan lagi yang tinggal. Mainan Giblet, mainan Lily dan juga mainan Prototype. Tapi buat masa sekarang, kita tak boleh nak putuskan rantai ni. Kita kena kumpul lagi 5,000 tanda suka. Korang takkan sempat punya nak kumpul tanda suka tu. Kawan-kawan, jom kita buktikan pada Prototype yang kita boleh buat. Tolong tekan butang suka. Dan mainan seterusnya yang kita akan buka ialah Lily. Kawan-kawan, aku tak nak buat korang kecewa, tapi macam tak ada apa-apa pun dalam mainan ni. Tak, adalah. Semuanya ada dekat bahagian kepala. Okey, jom kita belah dia. Hati-hati. Ada kain merah dekat sini. Okey. Benda apa pula ni? Ini kan jubah Rory, Abang Lily. Biar aku cuba pakai. Okey. Macam Nampak gempak. aku dah terbang. Aku dah hilang kawalan. Itulah, seronok sangat terbang kan? Aku tak faham macam mana boleh jadi macam tu. Nampaknya tempoh masa jubah tu dah habis. Biar aku tanggalkan jubah ni. Okey, duduklah. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam mainan ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ini iPhone kecil. Nampaknya ini telefon peribadi Lily. Jom kita tengok nombor apa yang dia ada. Mungkin kita boleh telefon sesiapa.
Okey, nombor hagi-wagi, nombor kisi-misi. Kawan-kawan, Lily ada nombor prototype. Jom kita telefon dia sekarang juga. Jangan! Itu mungkin bahaya. Alah, apa sangatlah yang dia boleh buat dekat kita setakat dalam telefon. Jom kita telefon. Hai Lily, kau nak apa? Hai, ini bukan Lily. Ini kami dari saluran Mr. Drew. Mana kau dapat telefon Lily? Kan aku dah kata aku jumpa dalam mainan. Jangan telefon aku lagi. Kalau tak, aku akan musnahkan korang. Alah, apa yang kau boleh buat dekat kami setakat dalam telefon? Ada sesuatu tengah berlaku lah. Kawan-kawan, prototype dah mula keluar dari telefon ni. Habislah kita. Dia akan bunuh kita. Okey, kita kena buat sesuatu. Macam mana kalau kita sekat telefon ni? Nampaknya menjadi. Dah lah, jangan telefon dia lagi. Okey, betul kata kau. Lebih baik kita tengok dalam mainan ni. Okey, ada benda warna ungu dekat sini. Ini nampak macam termos Lily. Mesti ada air teh dekat dalam tu. Betul tu. Dia kan selalu cakap dekat semua orang. Jom minum teh. Jom minum teh. Jomlah kita rasa. Mesti sedap sangat air teh ni. Jom. Tapi kita perlukan cawan. Oh, ada dekat sini. Cawan pertama. Dan cawan kedua. Jom kita rasa teh Lily ni. Okey. Nampaknya ini bukan teh. Mungkin sebab air tu panas sangat, Kut. Tak mungkinlah. Okey, air ni aku memang tak syorkan sesiapa pun untuk minum. Lebih baik kita tengok apa lagi yang ada dalam mainan ni. Aku ada tersentuh sesuatu yang pelik. Adakah itu tadi mata seseorang? Tak tahu, tapi nampak macam itulah. Jom kita cuba keluarkan elok-elok. Kawan-kawan, ini memang mata gergasi. Bagaimana kalau ini mata patung Poppy? Taklah, mata Poppy kecil saja, tapi yang ini nampak besar sangat. Tengok ni, dekat belakang ni ada skrin. Bagaimana kalau ini mata peramal? Jom kita uji. Okey. Nama Evgen ialah John? Bukan! Jom kita tanya soalan yang lagi susah. Kawan-kawan, sekarang juga sila tekan butang suka. Kita tengok sama ada bola ni boleh ramal atau tidak. Okey. Sempat tekan tak? Sempat. Dah. Bola, adakah penonton dah tekan butang suka pada video ni? Ya, biar betul. Benda ni memang berfungsi. Biar aku pula tanya soalan. Adakah Lily seorang yang baik? Tidak, kan aku dah cakap dekat kau. Kau tak faham-faham lagi ke sampai sekarang? Dia tu bersubahat dengan prototype. Okey, simpan bola tu. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam mainan ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ini kan biskut nasib. Aku cadangkan kita jangan tunggu lagi dan terus buka. Dan ini dia ramalannya. Pastikan korang buka mainan prototype. Ia akan jadi sangat menarik. Tengok tu. Ramalan pun suruh kita buat benda yang sama. Aku tak percaya benda tu. Itu kan cuma biskut biasa saja. Kau tu yang biasa sangat. Aku percaya benda ni. Okey, ada apa-apa lagi tak dekat sini? Tak ada, dah habis. Kita boleh beralih ke mainan seterusnya. Jadi kawan-kawan, tinggal 2 mainan saja lagi, iaitu Giblet dan juga prototype. Tengok tu, aku rasa penonton takkan sempat nak kumpul tanda suka. Apa kau ni? Cuma kena kumpul 1000 tanda suka saja lagi. Penonton mesti boleh buat punya. Kawan-kawan, tolonglah usahakan lagi. Tekan butang suka. Dan mainan seterusnya yang kita akan belah ialah Giblet. Dalam Giblet pun ada sesuatu juga. Jom kita belah dia macam buat pembedahan. Ada kotak dekat sini. Okey. Kawan-kawan, tengok ni. Ini kotak prank daripada Giblet. Giblet kan baik. Prank dia pun mesti yang baik-baik juga. Dekat kotak ni ada tertulis apa yang ada di dalam set ni. Ada 1 paket kentut, gula-gula getah lipas dan juga pistol untuk prank. Aku pun tak pasti sama ada semua ni baik, tapi jom kita tengok apa yang ada di dalam. Tengok ni kawan-kawan, ini paket kentut. Lebih tepat lagi, ini bom yang ada macam-macam wayar keluar dari dia. Alamak, nampaknya aku dah aktifkan. Ia akan meletup sekarang. Tak
boleh nak bernafas. Sampai pedih mata dibuatnya. Kenapa kau aktifkan benda tu? Aku tak sengaja lah. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak kecil ni. Oh, gula-gula getah. Nak tak? Ini kan prank yang paling popular dan paling lama sekali. Dekat dalam tu cuma ada lipas saja. Tengok ni. Oh, nampak tak? Cuma lipas biasa. Ada lipas hidup atas badan aku. Kenapa kau menjerit pula? Tadi kau kata kau tak takut dengan prank ni. Aku tak takut dengan lipas mainan. Bukannya lipas yang betul. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada. Korang, ini pistol prank tu. Rahsia tahu aku ada nampak dekat internet macam mana ia berfungsi. Kejap aku tunjuk. Afgan, tengok apa aku ada ni. Kau buat apa ni? Bagi sini. Kau tipu aku. Mestilah aku tipu kau. Ini kan pistol prank dan ia berfungsi secara terbalik. Nak tembak ke sana, kena tekan butang yang ini. Tapi kalau nak tembak ke belakang, kena tekan picu dia. Dahlah tu. Okey, tapi tadi tu kelakar gila. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam mainan ni. Korang, ada nota dekat sini. Ini senarai orang yang berhutang dengan Giblit dan ada beberapa nama yang dah dipotong. Mereka dah mati. Dan dekat bawah ada tulisan, jangan dengar cakap sesiapa, jangan buka mainan prototip. Tapi kita dah janji dengan penonton nak buka mainan prototip ni. Aku setuju untuk buka, tapi dengan syarat mereka kena bagi like yang cukup. Okey, jom tengok apa lagi yang ada dekat sini. Ada paket kecil dekat sini. Korang, tengok ni. Dekat sini tertulis rahsia besar aku. Menarik sangat nak tahu apa rahsia besar Giblit ni. Cepatlah buka. Dekat dalam ada 2 tiup uji. Kejap, aku keluarkan. Dalam tiup uji ni ada cecair merah. Dan ada juga label yang tertulis keberanian Giblit. Maksudnya, rahsia Giblit ialah dia minum cecair ni untuk jadi berani. Hebat gila. Jom kita simpan tiup uji ni. Mana tahu berguna nanti. Dan lagipun, dah tak ada apa-apa lagi dalam mainan ni. Jom kita tengok berapa banyak like lagi yang tinggal untuk prototip. Korang, kita cuma perlukan 10 like lagi. Dan rantaian magic ni akan hilang. Jadi kita boleh keluarkan mainan prototip ni. Kalau penonton bagi like, habislah korang. Korang, jangan risau pasal kami. Kami kan ada ubat keberanian daripada Giblit. Jom kita minum. Korang, tinggal 1 like terakhir saja lagi. Cepatlah tekan like tu. Aku dah tak takut apa-apa lagi sekarang. Korang perasan tak? Afgan pun dah tak takut apa-apa. Jadi korang memang kena tekan butang like tu. Korang, terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita keluarkan prototip. Sekarang kami akan belah badan kau. Kau dengar tak? Ada bunyi loceng dekat dalam. Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Rasanya ada benda hidup dekat dalam tu. Kalau macam tu, cepatlah keluarkan. Oh, ini bukan loceng biasa. Ini gelang loceng kecil. Loceng ni sama macam yang ada dekat topi dia kan? Agaknya untuk apa ya? Kau nampak tak? Mainan tu bergerak. Betul lah cakap kau. Ada benda hidup dekat dalam. Oi, prototip. Kau nak pergi mana tu? Masuk balik sekarang. Nampak tak penangan ubat keberanian tu? Afgan pun dah tak takut apa-apa. Andre, aku rasa aku tak boleh tahan dia lah. Dia kuat sangat. Habis tu kenapa? Prototip. Prototip! Kesan ubat keberanian tu dah habis. Aku punya pun sama. Aku rasa aku tahu macam mana nak hentikan dia. Prototip, tengoklah video kami ni. Mula-mula aku akan kerjakan korang dulu. Lepas tu baru aku tengok video tu. Korang, tolong tengok video yang keluar dekat skrin korang sekarang ni. Video ni sangat menarik. Sementara kami selamatkan diri!